Okey, Assalamualaikum. Welcome back my channel dan selamat pagi-pagi. Hari ni 16 hari bulan geng. 16 hari bulan 11 2025. Hari ni pukul apa? 8.19 pagi. Aku nak ke Bandar Baru sekejap, ada urusan. So pagi ni aku bersama LCVX aku. Welcome back my channel. LCVX Motovlog. Okay, so jomlah. Aku nak ke Bandar Baru sekejap. Semoga dipermudahkan lah. Pagi ni hujan geng dekat sini. Tadi masa aku bekerja, hujan ni aku baru balik kerja ni geng. Aku balik kerja, terus aku ke Bandar Baru lah. Bandar Baru daripada rumah aku dalam 6km ke 7km macam tu lah. Daripada rumah aku. So harap dipermudahkan lah urusan aku hari ni. Aku pun nak cepat, takut hujan lebat kan. Agak tak hujan lah. Yang tu aku bila keluar, aku buat rekod video. Semoga dipermudahkan lah urusan aku. Amin amin ya rabbal alamin. So jom lah. Tak hujan geng. Kalau hujan pisang nanti. Hari ni vlog santai-santai saja. Kebetulan aku nak pergi mancing nanti. Aku pun baru lepas sarapan dari tempat kerja. Aku tinggalkan sahabat aku Bob ada dalam pondok tu. Motornya aku baru basuh tadi. Allah Akbar. Tiba-tiba pagi tadi punya lebat hujan. Hai, kotor lah aku punya motor hijau ni. Baru basuh. Semalam aku dah basuh kau-kaunya tu. Hari ni kotor balik. Pening kepala aku. Okey lah. Nak buat macam mana kan, kuasa Tuhan. Kalau dia nak hujan, hujan juga kan. Tak boleh nak buat apa. Tiba je cerah, cerah betul kan. Tu matahari pun dah mula timbul. Korang nampak kat video aku tu. Tu sebab semalam dia nak hujan tapi tak jadi. Tapi pagi tadi memang betul-betul lebat lah. So korang tengok jalan ni basah ni, memang betul-betul lebat geng. Okey, jom lah. Nanti apa-apa kita sambung dia. Kan takut korang bosan pula. So sekali lagi sebelum kita sambung ke part 2, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang follow, yang baru mengikuti aku punya channel. Welcome back my channel. Selamat datang ke channel saya. Saya ni hanya seorang motovlog biasa yang baru belajar. Tapi banyak dah video saya buat. Korang boleh cari Pian Motovlog bersama Cik Ujang GoPro 7 lah. Itu antara video-video aku selama sedekat ni lah. Aku dah buat motovlog ni dah dekat 4 tahun, 5 tahun dah. 5 tahun dah aku buat video. Tapi banyakkan berlaku kesilapan aku sendiri. Lepas tu tak tahulah kenapa aku punya channel 2 tu tak boleh nak masuk. Korang tengok je GoPro 7 dengan Pian Motovlog tu lah. Memang aku saya kecewa geng. Mana-mana yang baru ikut boleh tengoklah channel aku yang lama-lama tu. Okay. So aku punya sifu Bob YP. So terima kasih kepada Bro YP yang banyak mengajar aku cara-cara buat video. Walaupun kami jumpa sekali ya, masa dia datang lalu kat sini dulu. Aku pun dah lupa tahun bila. Dia datang, dia berhenti dekat Petronas. Lepas tu dekat Palung 16, motor siapa rosak, Din Soya ni motor rosak. Tu yang aku jumpa lah 2 kali. Tapi dia punya gambar apa aku tak sempat ambil dengan aku dengan dia sebab terlalu excited sangat. Aduh, kecewa kan. So dia lah banyak yang mengajar aku bagaimana cara nak buat motovlog lah. Okay, so apa nanti kita sambung mungkin. Aku harap video aku dengan suara okey lah. Agak tak putus ke apa. Sebab aku pun dah touch up elok. Okey lah. Mudah-mudahan okey. Sejuk geng. Okay. So cuma aku pun hari ni balik kerja tak sempat nak pakai kasut.
Slipper pun slipper. Okay, so jom lah. Aku harap kamera aku okey lah. Takut nanti kena tempias, nanti gambar je kelabu pula kan. Okay, on. GoPro aku ni ada sakit sikit. So, tiada apa yang nak aku ceritakan berkenaan harian aku. Aku kerja malam tadi, balik kerja. Kebetulan ada panggilan sahabat aku di Bandar Baru. Ada urusan sikit, so aku terus keluar lah. Apa pun tidak ni. Padahal subuh saja aku dah mandi dah. So balik tadi, aku ingat nak balik, nak cari cacing. Lepas tu bawa anak-anak aku pergi mancing. Sajalah yang budak-budak kan. Sungai-sungai kecil je, tak ada sungai-sungai besar. Aku nak kalau buat anak-anak, takut nak pergi sungai-sungai besar ni, sungai-sungai kecil je. So tapi disebabkan urusan ni penting, aku uruskan ni dululah. Nanti balik mungkin aku akan pergi cari cacing. Macam tu lah. Okay, so jomlah kita teruskan perjalanan. Mudah-mudahan tak hujan geng. Pagi tadi memang betul-betul lebat. Korang tengok air bertakung jalan basah tu. Kau boleh nampak kan. So macam mana korang? Aku harap semua sehat. Yang vlog, selamat melakukan vlog atas motor outdoor ke. Salam perkenalan daripada aku, LCW Motovlog. Okay, dari Negeri Sembilan kan. Aku ni tak hebat sangat lah geng, buat video sekadar macam ni je lah. Korang tengok jalan ni rutin harian aku, pergi balik. Kadang aku ada urusan, baru aku rakam buat video lah. Kalau tak ada keluar, aku memang tak rakam outdoor, kawasan ke sekitar kampung aku. Macam aku pergi mancing, aku tempat kerja, macam tu lah video-video aku. Aku banyakkan sekarang, tak ada nak aku asing-asing, tak ada. Mana video yang aku rasa aku nak rakam, aku rakam, aku upload, terus masuk dalam YouTube. Itu je lah perkongsian dan juga orang kata orang tu, memori aku, kenangan-kenangan aku. Manalah tahu panjang umur aku dah tua, nanti bolehlah tengok balik sejarah-sejarah aku zaman-zaman bujang, zaman-zaman sehat kan. Zaman-zaman aku masih boleh menunggang. Itu je lah kan. Mungkin ada anak cucu aku tengok, atuk aku jadi orang motovlog. Motovlog lah. Okay, teruskan perjalanan. Ni jalan ni, aku hari ni pun aduh, tak pakai glove tangan. Aku kalau nak pergi mana-mana kan, jadi kelang kabut, glove tangan aku pun tak mana entah. Memang pening kepala otak aku. Padahal ada ya glove tangan. Kalau aku nak pakai glove tangan tu, bila nak jalan tu kelang kabut dah, semua lantak lah kan. Aku bedal dia macam ni. Tengoklah nanti. Sebab aku punya beg glove tangan tu aku rasa tinggal kat rumah ni. Tinggal kat rumah. Aku pun lupa nak masuk lambok aku. Kebetulan selalu memang glove tangan, baju hujan tu memang dalam lambok aku. Tapi hari ni memang aku tak bawa, sebab aku nak cepat. Dah settle kerja urusan luar, nanti senang, tinggal yang urusan dalam je kan. Tak adalah susah sangat. Yang penting, urusan penting-penting tu kita settlekan dulu. Okay, cuaca pun dah bergelap ni. Jangan hujan. Ini ride spender basah ni. Kalau spender basah susah lah kan. Pisang mat ride spender basah. Terima kasih kepada yang follow Okay, nanti apa-apa kita sambung lagi. Wow, cantik sungai. Air pun tenang-tenang saja. Okay. Okay geng, kita sambung lagi part 3 geng. Kita masih meneruskan perjalanan lagi. Aku masih merakam lagi. Aku biasa tengok aku punya video dan tengok aku punya kamera ni on ke tak on. Kadang-kadang aku tekan on je tak on kan. So semenjak aku pakai fuel cleaner ni, yang full stroke yang aku cakap tu, daripada produk Toyo tu, dia agak agresif motor aku ni. Pulas pergi. Itu yang jadi seronok tu. Aku ingat nanti ada rezeki aku nak repair lah, beli lebih sikit. Mungkin aku beli dalam 3 botol ke 2 botol ke, macam tu lah. Untuk motor baru aku ni, aku akan kaji dulu sampai setahun aku pakai, tengok macam mana. Adakah dia punya informant tu agak mantap ke tidak.
Kita nak tahu performance enjin, penjaga enjin dia macam mana, ada geseran kuat tak. Ni baru pertama kali aku pakai. Ini pun aku dah rasa ada perubahan. Dia kurang geseran, itu je lah. Yang lain aku rasa tak ada apa kot, okey je. Tapi insyaAllah lah, kalau aku pakai 2-3 kali nanti, insyaAllah kalau okey aku akan belilah. Tapi mungkin aku akan belilah dalam 2-3 botol. Aku akan try lagi untuk percubaan yang kedua, yang ketiga, yang keempat lah untuk motor ni. Dan setiap motor aku pakai lah, motor ES5 aku dengan ni lah. Sebab dia lebih, kata orang tu, macam lebih rasa power je tu lebih. Itu yang aku rasa lah sejak aku pakaikan Vitalina ni. Itu yang aku rasa lah. Sebab motor ni pun baru lagi 2 tahun setengah kot, 1 tahun setengah aku pakai. So aku perlu lebih rapi untuk menjaga dia lah. Takut apa-apa kan. Motor baru kan, sayang. Aku sayang motor ni kan. Sebab dia ni pun dah mula banyak berjasa dengan aku. Segala urusan aku luar, dia banyak membantu aku ke sana kemari kan. Ke sana ke sini, ke sana ke sini, macam tu lah. Sebab ES5 aku tu dah aku rehatkan sebab dia dah lama berkhidmat dengan aku. Sejak aku mula kahwin, aku pakai dia sampailah aku dah anak 3 kan. So tak adalah aku guna lagi. Sekadar guna pun aku guna je kat rumah, pergi masjid, pergi kedai, tu aku pakai lah. Tapi yang lain tu banyak urusan aku gunakan motor ni lah. So aku try lagi, insyaAllah ada rezeki nanti aku akan beli 2-3 botol. Aku akan try, aku akan tengok dari masa ke semasa performance dan power motor ni lah. Nanti apa-apa nanti aku akan tengok dia punya keputusan dia lah, result dia. Mana kawan yang masih mencari macam mana nak melembutkan enjin, macam mana nak rasa power balik motosikal lama-lama tu. Yang penting motor baru ni, tu yang bagus tu untuk penjagaannya lah. Kalau kita lebih penjagaan rapi dan kata orang tu bagus, insyaAllah motor korang lebih canggih lah. Tak pakai lama kan. Biasalah motosikal aku pun memang pakai untuk lama, memang cun betul. So aku pakai untuk aku punya performance dan teruskan kata apa orang tu, penjagaan motosikal lah. Sebab aku lebih sayang motor aku ni. Sebab dia memang kata orang apa, motor ni kalau tanpa motor ni susah juga kan. Ini je lah aku punya sumber tempat aku mencari rezeki. Bermakna dia ni banyak bantu aku pergi kerja, balik kerja, dalam aku mencari rezeki seharian. Okey, nanti apa-apa kita sambung. Ni nak sampai dah ni bandar baru. Motor ni pantas, memang aku pantaskan betul. Bila dapat peluang memang aku rembat kau-kau kan. Mudahan okey sampai sini tak hujan. No cik, signal mana? Oh ya Allah, signal cik. Yang tu signal kata sopan. Okey lah, nanti baru kita sambung. Okey geng, selesai dah urusan aku. Aduh, kotor man. Aduh, ini dah basuh motor, lepas tu kotor. Pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah basuh-basuh, tengok kotor. Pisang lah geng. Okey, so jom lah. Gimana tu? Kita teruskan perjalanan masuk sini. Itu kenal aku budak tu. Dia
satu kampung dengan aku. Dia kerja dekat 7E Seting Hilir. Itulah kerja dia. Kat 7E Seting Hilir tu, dia kerja kat situ lah. Gino Gino tu. Oh, hitam. Okey lah, itu pun salah satu kawan sahabat ayah aku, iaitu orang panggil Cowboy. Selalu aku pergi mancing memang selalu terjumpa dia tu. Wah, hari ni aku tengok macam lain macamnya, semua berkelip-kelip geng. Tu hati-hati pada korang tu. Aku tengok sana sini berkelip-kelip tu. Bahaya tu. Kat mana je buat pun tak tahu aku tu. Sana berkelip, sini berkelip. Wah, itu kalau salah hari bulan tu geng, memang kena tu. Pisang mat. Berhenti. Okey lah, aku check aku punya kad bank semua ada. Okey, member aku pun aku dah jumpa. Selesai sudah urusan aku dekat Bandar Baru. Harap aku punya video on lah. Okey, selamat pagi. Bertemu lagi dalam aku punya channel LCVX Motovlog. Jom teruskan perjalanan pagi ni. Sini tak hujan geng. Aku tengok hujan separuh ni. Sebab dekat tempat kampung aku basah jalan, tapi sini tak basah pula. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menonton aku punya channel. Ini yang channel yang ketiga ya. Okey. Korang boleh scroll dan cari dalam YouTube aku punya permulaan sejarah perjalanan aku dalam dunia motovlog. Kau boleh first aku punya video si Ujang GoPro 7. Korang boleh type, cari dalam YouTube. Tu channel pertama aku bersama Honda EFI aku. Banyak lah video dalam tu, tapi tak ada suri kata, tak ada percakapan dalam tu. Sebab aku pun masa tu baru beli GoPro. Aku baru belajar macam mana nak vlog atas motor. Cuma aku rakam, lepas tu dia punya background belakang aku letak muzik. Sampai aku punya video ada yang copyright. Aduh, ada yang kena copyright geng. Tapi kelamaan-kelamaan aku belajar dan belajar, aku kaji. Akhirnya aku mempunyai seorang idola yang dikenali. Mungkin ada yang kenal Abang Bok YP. Itu aku punya guru lah tu, Sifu. Okey. Dia lah banyak mengajar aku macam mana nak buat video. Tapi dalam buat video ni geng, bukan mudah-mudah macam kan. Banyak suka duka dia, susah payah dia selama jadi seorang motovlog ni. Vlogger ni, aku macam-macam aku hadapi. Dengan cuaca hujan, dengan mic rosak, dengan bertahun aku kumpul duit nak beli GoPro. Sebab aku percaya GoPro mampu buat macam orang-orang lain. Sebab kebanyakan orang banyak akan gunakan GoPro. Tapi sekarang aku tengok dah banyak dah produk-produk 4K yang keluar di pasaran. Aku akan cari lagi satu mungkin yang better, lebih baik. Macam GoPro ni lah, ada tempat mic dia, boleh bercakap, kualiti gambar cantik. Aku nak perbaiki lah dari segi kualiti gambar dan juga mutu video aku lah. Korang ada, kalau korang yang dalam ni tengok video aku yang kata orang tu memang dah motovlog paling lama di Malaysia, kau komen lah kat aku kamera apa 4K apa yang okey untuk aku punya perbaiki aku punya visual gambar, suara. Itu paling penting lah. Kalau tak ada suara, gambar ada pun tak seronok juga nak vlog kan.
Nah, kalau kita sudah bercakap macam ni barulah seronok rasa vlog. Dialog bikin sendiri dah. Jangan malu-malu cakap geng. Dulu aku mula-mula nak buat video motovlog, aku memang malu-malu, tak tahu apa nak cakap. Aku rasa blank, kepala otak aku rasa blank. Lepas tu aku cuba belajar, cakap, akhirnya dah terbiasa macam ni lah. Orang cakap, abang cakap seorang macam orang gila. Tak ada lah geng, pedulikanlah orang. Yang penting kita minat, kita nak buat video ni sekadar perkongsian kita. Lepas tu kawasan-kawasan yang kau lalu, itu je lah untuk dikongsikan dengan kenangan-kenangan di dalam YouTube. Nanti kita boleh tengok balik, kita boleh scroll balik, segala kenangan-kenangan kita dah record dan kita simpan dalam kita punya channel. Pakai phone bukan tak boleh. Ramai juga cakap, bang pakailah phone, senang, tak payah beli GoPro mahal. Memanglah aku ada je phone, tapi dia nak letak dekat dada tu, tu yang jadi masalah bagi aku sebab dia besar kan. Satu letak kat full face helmet aku pakai full face ni geng. Jenis Acer, model Acer. Aku punya helmet full face ni. Helmetnya aku beli pun dalam harga 80 masa tu lelong kan. Helmet ni tak adalah apa sangat, macam Shoei dengan apa. Boleh lah untuk aku buat video. Full face pun memang mudah untuk kita set up, untuk kita punya GoPro dan sekutu 4K nya lah. Tapi aku nak cari, kalau korang ada yang tahu kamera apa 4K apa yang boleh sebagus GoPro ni, aku nak belilah satu. Nanti kau tulislah di ruang komen aku model apa, kamera apa. Dulu aku ada pakai, first aku pakai 4K yang biasa tu, apa nama aku pun dah lupa dah. Aku pakai tu. Lepas tu aku pakai Ikin model. Ikin tu bak gambar memang nombor satu. Aku pakai Ikin 5S dengan 4K Ikin S9R. Bak gambar memang cantik. Kalau untuk setakat rekod gambar, kau nak ride convoy racing, bolehlah guna 4K Ikin. Tapi cuma kualiti suara je lah problem sikit. Aku pun tak tahu Ikin punya produk ada lagi tak di pasaran. Sebab dulu masa tahun 2016 kot, 2016 sampai ke 2010 kot, macam tu lah. 2020 macam tu lah. Ikin tu masih ada di pasaran geng, tapi cuma kualiti suara je agak pecah. Itu yang aku kurang sangat dengan produk Ikin. Tapi kalau dia sebaik GoPro, memang mantap geng. Lepas tu ada juga yang syurkan aku, abang pakai lah Akaso ni. Bukan aku tak nak pakai geng, tapi aku tak tahu. Jadi orang cakap dia punya barang pun lebih kurang macam GoPro, mahal juga. Ini pun aku beli GoPro ni, dalam 2 tahun 3 tahun aku simpan duit, menabung, aku beli GoPro. Biasalah orang ada anak rumah tangga ni, susah nak dapat gaji sekali peram. Kau nak beli memang pisang lah geng. Sebab kau banyak lagi kau nak bayar, itu kau nak bayar, ini kau nak bayar kan. So macam aku terpaksalah menabung. Bila aku menabung tu, dapatlah aku beli. Aku bajetkan berapa harga 4K tu, aku akan tangkap harga tu, aku tersimpan lebih sikit lah. So GoPro ni alhamdulillah yang terbaik aku pakai ni lah. Dalam 2 4K aku pakai, pada 4K apa satu tu mula tu aku pun dah lupa lah. Lepas tu Ikin aku pakai S5S dengan Ikin S9R aku pakai. Sekat gambar tapi suara tak okey, sebab dia pun tak ada dia punya adapter untuk kita cocok mic tu, jadi masalah lah bagi aku. Tapi kalau Ikin buat tu lebih baik, better, ada adapter untuk cocok mic tu, mungkin lebih mantap dan mantul lagi. Itu je aku harap kan. Tapi sebabkan tak ada, aku pun tak boleh nak buat apa, so aku gunalah GoPro. Ada lagi satu, aku ada GoPro Hero 7 Silver. Aku ada kat rumah satu. Tapi masalahnya bagi aku, dia punya kad SIM geng. Aku pun tak tahu kad SIM apa. Aku dah banyak beli kad SIM dah, daripada Samsung, SD card, apa lagi SD card 10 apa tu yang hijau tu. Semua aku dah cuba pakai, tapi jadi masalah bagi aku,
dia tak support. Suara ada, gambar tak ada. Aduh, pening kepala otak aku. Tapi dia punya result kalau aku tak rakam, aku temu memori kosong dan aku test saja, memang cun gambar Hero 7 tu geng, silver tu. Tapi disebabkan dia tak detect bila aku buat rakaman video, aku memang tak gunalah, aku simpan je. Tak tahulah, mungkin ada orang yang biasa pakai Hero 7 silver, mungkin boleh komen lah kenapa bila aku rakam gambar tak keluar, suara keluar. Padahal memori je semua aku pakai besar-besar, 64, saiz 64, 32. Ada yang aku beli 16 GB. Tu saiz memori dia lah. Tapi tak ada function lagi. Tak tahulah kalau GoPro tu rosak ke apa, aku pun tak tahu. Bila kita rakam okey, tapi suara keluar, gambar pula tak ada. Langsung aku kata aduh mak, memang rasa kecewa kan. Aku beli tu pun mahal, dekat 1,800 aku beli. Ada lagi kat aku masih simpan sebab aku takut rosak ke apa, aku simpan je lah dalam dia punya back case tu. Dia simpan. Kadang aku cuba kat test pakai kan, tapi yang aku pakai sekarang GoPro Hero 4 ni memang mudah. Aku pakai 16 GB je dah memang cun dah, apa lagi pakai 32 GB kan. Okey kan, aku rasa dah panjang sangat aku bebel ni kan, bosan pula korang kan. Okey, cuba kita sambung ni. Okey geng, aku rasa cukup sampai di sini video aku untuk hari ini. Hari ini pun video aku tak ada ke mana, sekadar pergi Bandar Baru, member kejap ada urusan, setai balik rumah. Okey, nanti apa-apa kita sambung video kita outdoor pula. Kalau ada rezeki pagi ni tak hujan, aku nak pergi mancing, nanti aku buat video pergi memancing pula. Okey. Sekarang ni aku nak pelbagaikan video aku. Semoga ada yang suka. Kalau yang tak suka tu aku tak boleh buat apa. Ini pun sekadar video aku, sekadar simpanan koleksi peribadi aku. Kalau dia nak tengok tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa petang tumpah tekan subscribe jangan lupa subscribe. Aku punya channel yang terbaru pasti akan muncul dan muncul lagi kalau aku ada urusan luar. Okey. So perjalanan aku dah nak sampai ke rumah dah daripada luar ni. Alhamdulillah selamat pergi dan balik. Syukur alhamdulillah. Sekarang ni pun aku dah mula balik buat video. Itulah sekian lama aku menyepikan diri. Semenjak aku punya phone satu rosak, lepas tu problem untuk aku edit video, aku dah hilang semangat kan. Tapi sekarang sejak aku menemui kata orang tu OTP, OTP pula. OTC tu dengan mudah aku nak upload video ke telefon dan terus masuk YouTube. Paling mudah lah. Mungkin korang tahu tu OTC tu apa, korang boleh cari dalam Google. Cuba korang cari OTC system. Itu dia lah. Dia macam kata orang tu perantaraan lah. Dia tak payah nak banyak laluan-laluan lagi. Kita pasang memory card kita, rakaman video kita dekat OTC tu, tutup dekat telefon, dia akan terus on masuk dalam kita ruangan file kita. Lepas tu kita boleh upload lah. Senang, mudah geng. Mana-mana sahabat yang kaki video, nak buat video, bolehlah try cari OTC tu. Tengoklah model apa. Akunya pakai Type-C geng, sebab telefon aku Type-C. Aku pakai Infinix Smart 10. Itulah aku buat telefon aku. Dalam tu je lah aku edit video-video aku lah. Alhamdulillah. Masuk ni video vlog aku rasa ada 4 ke 5 lah. Yang dulu kebanyakan aku pakai telefon, tapi yang ni banyak aku gunakan GoPro ni. Alhamdulillah dah dapat aku rasa je 3 ke 4. Maksud ni dah 6 ke 5, aku pun tak tahu je, aku dah lupa dah. Semoga memudahkan lah, dan aku terus beri kesihatan untuk aku terus membuat video. Motor aku pun dah kotor. Aduh, menyesal pula aku basuh hari ni.
Tahu tadi aku tak nak basuh, geng. Aku dah tonyoh-tonyoh semua tu bawah enjin tu. Bagi je kilat-kilat. Aduh. Okey lah, geng, cukup sampai sini saja. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Jumpa lagi di next konten yang akan datang. Bye bye. Okay, cun.